Trump menimbulkan ketakutan di Kuba dengan mengemukakan kemungkinan pengusiran sehingga 500.000 warga Kuba yang telah memasuki Amerika Syarikat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan pada hari Isnin 25 Mei 2026, rejim Havana merasakan besarnya bom politik yang mungkin meletup di dalam pulau itu. Tekanan itu bukan saja dirasai oleh mereka yang hidup dalam ketakutan kehilangan hak untuk tinggal di wilayah Amerika. Ia benar-benar menghentam kediktatoran Kuba yang telah menolak rakyatnya sendiri keluar dengan kelaparan, gangguan elektrik, penindasan, dan kemiskinan. Tetapi kini mungkin terpaksa menerima kembali ramai orang yang sistemnya tidak mempunyai makanan, pekerjaan, atau struktur untuk menyara mereka. Trump dan Marco Rubio tahu di mana hendak menekan, menghentikan penyalahgunaan migrasi, menuntut tanggungjawab dari Havana, mendesak pembebasan tahanan politik, menawarkan bantuan secara langsung kepada rakyat dan menghalang elit Castro daripada menggunakan rakyat Cuba sebagai perisai untuk berunding mendapatkan kelonggaran tanpa memberikan kebebasan sebenar. Apa yang Havana sembunyikan di sebalik ketakutan terhadap pengusiran ini? Kenapa rejim itu takut menerima kembali rakyat Kuba sendiri? Bagaimana Trump mengubah krisis migrasi menjadi senjata politik terhadap kediktatoran Kuba? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Tapi sekarang Anda pasti mau melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dalam standar kredibilitas daripada Milson Alves Global. Maklumat yang tersebar di saluran yang berkaitan dengan liputan Kuba menunjukkan bahawa perbincangan antara Washington dan Havana termasuk kemungkinan pemulangan sehingga 500,000 warga Kuba yang tiba di Amerika Syarikat, terutamanya semasa pemerintahan Biden. Bekas ahli Kongres Demokrat Joe Garcia menyatakan bahawa ini akan menjadi salah satu topik paling sukar dalam rundingan. Cadangan ini bukanlah sesuatu yang terpencil. Ia akan termasuk dalam pakej yang lebih besar, melibatkan pembebasan tahanan politik, pembaharuan ekonomi, pembaharuan politik, dan pampasan untuk harta yang dirampas. Dan satu hubungan baharu antara Amerika Syarikat dan pulau itu. Tetapi bahagian yang menggoncang Miami, Havana dan komuniti Cuba adalah pengusiran besar-besaran kerana ia melibatkan keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, ketakutan dan masa depan. Donald Trump menggunakan isu ini secara langsung kerana kemasukan warga Kuba ke Amerika Syarikat meningkat mendadak dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan menjadi masalah politik untuk Washington. Ramai yang tiba melalui program yang diwujudkan atau diperluaskan semasa pentadbiran Joe Biden, ada yang masuk melalui sempadan dan ada juga yang masih dalam proses immigration yang tidak menentu. Bagi Donald Trump, mesejnya ialah era pintu terbuka sudah berakhir. Rumah Putih mahu menyemak semula kebenaran, menamatkan penyalahgunaan parol kemanusiaan dan memisahkan mereka yang masuk secara sah daripada mereka yang mempunyai rekod jenayah, penipuan atau perintah pengusiran. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri sudah pun mengambil tindakan terhadap program parol untuk warga Kuba, Haiti, Nicaragua dan Venezuela. Dan Mahkamah Agung membenarkan kerajaan meneruskan penamatan kebenaran tersebut. Langkah ini membuka jalan kepada tekanan migrasi yang jauh lebih besar terhadap Havana. Rejim Kuba menjual idea bahawa mereka adalah mangsa Washington, tetapi realitinya membebankan diktator itu sendiri. Kuba telah kehilangan penduduk, kehilangan keupayaan produktif, kehilangan golongan muda, kehilangan golongan profesional dan kehilangan kepercayaan. Sekarang, apabila muncul kemungkinan untuk menerima sehingga 500,000 orang kembali, Havana berasa gementar kerana mereka tidak mempunyai pekerjaan, makanan, tenaga atau infrastruktur untuk menyerap kepulangan itu. Diktator yang telah menghalau rakyat keluar dari pulau itu kini mungkin akan dipertanggungjawabkan oleh rakyat yang sama. Dan tuntutan itu sangat kejam untuk rejim tersebut. Kerana ia menunjukkan bahawa krisis di Cuba bukanlah disebabkan oleh mereka telah dihantar pulang. Ia tersetus akibat dekad kawalan politik, ekonomi yang tersekat, penindasan dan keistimewaan untuk golongan elit yang berkait rapat dengan kuasa. Operasi ini juga membawa mesej kepada kepimpinan komunis. Washington bukan sahaja membincangkan isu immigration, mereka membincangkan kuasa. Marco Rubio sudah menyatakan bahawa peluang untuk mencapai persetujuan yang dirundingkan dengan Cuba tidak tinggi kerana Amerika Syarikat tahu dengan siapa mereka berurusan. Pentadbiran Trump telah menawarkan $100 juta dalam bentuk bantuan kemanusiaan kepada rakyat Cuba dengan makanan dan ubat-ubatan.
Tetapi mereka mahu bantuan itu disalurkan melalui entiti yang boleh dipercayai seperti Gereja Katolik atau organisasi bebas. Bukan melalui struktur tentera dan perniagaan rejim. Ini menyentuh jantung mesin Kuba kerana Havana mahu mengawal segalanya. Makanan, ubat, internet, bantuan luar, kemasukan wang dan keluarnya orang. Satu lagi isu serius ialah internet. Dalam berita yang tersebar, tawaran Amerika termasuk sokongan untuk sambungan di luar kawalan syarikat milik negara Cuba. Ini meresahkan rejim kerana di Kuba, internet bukan sekadar komunikasi, ia adalah kawalan sosial. Apabila terdapat protes, rejim itu memutuskan isyarat, menyekat maklumat dan cuba menghalang gambar daripada keluar dari pulau itu. Jika rakyat Kuba mempunyai akses yang lebih bebas kepada maklumat, rejim itu akan kehilangan salah satu alat terpenting untuk mengekalkan ketakutan. Sebab itu, apabila Trump meletakkan bantuan, internet dan pengusiran di meja yang sama, dia bukan sekadar merundingkan penerbangan. Dia sedang menggerakkan mekanisme yang melindungi golongan elit di Havana. Pengusiran sudah pun bermula dalam skala yang lebih kecil. Antara Januari dan Mei 2026, menurut laporan yang melaporkan kes itu, Amerika Syarikat telah mengusir 612 warga Cuba dalam 18 operasi. Ia masih belum mencapai angka besar 500,000, tetapi ia menunjukkan arah tuju. Kerajaan Amerika sedang menguji laluan-laluan. Mereka memberi tekanan dari segi undang-undang, berunding dengan pihak ketiga, dan memaksa Havana untuk mengambil pendirian. Pada bulan Februari, sebuah penerbangan membawa 170 warga Cuba yang mempunyai rekod jenayah ke pulau itu. Ini adalah fakta simbolik kerana Cuba secara sejarahnya telah menolak untuk menerima sesetengah individu yang diusir dengan rekod jenayah atau sabitan lama. Tekanan itu juga melibatkan Meksiko. Pada bulan Mac, Reuters melaporkan bahawa seorang hakim persekutuan di Boston telah meminta penjelasan daripada kerajaan Trump mengenai perjanjian tidak bertulis yang didakwa menyebabkan kira-kira 6,000 warga Cuba dihantar ke Meksiko. Perincian ini menunjukkan bahawa Washington bekerja melalui pelbagai cara pada masa yang sama. Apabila Havana tidak menerima, Amerika Syarikat mencari alternatif lain. Apabila mahkamah mempersoalkan, Rumah Putih mempertahankan kuasa imigresen. Apabila rejim diktator cuba melengahkan masa, Trump meningkatkan kos politik. Havana merasai tamparan itu kerana ekspor rakyat Cuba bukan sekadar isu sempadan Amerika. Ia adalah bom sosial untuk pulau itu. Mereka yang meninggalkan Kuba seringkali meninggalkan keluarga, menjual harta benda, mengambil hutang, merentasi sempadan berbahaya, atau menyertai program yang menjanjikan kestabilan sementara. Jika sebahagian daripada kumpulan ini pulang tanpa pekerjaan, tanpa tempat tinggal dan tanpa harapan, tekanan dalaman boleh meningkat di kawasan kejiranan, barisan, pejabat kerajaan, lapangan terbang dan media sosial. Rejim tahu tentang perkara ini. Sebab itu mereka cuba mengubah setiap tindakan Trump menjadi propaganda menentang Amerika Syarikat. Tetapi naratif itu menjadi lemah apabila rakyat Cuba sendiri tahu siapa yang telah memusnahkan ekonomi tempatan. Sementara itu, tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kancah ekonomi di sebalik tabir cuba menjual satu peralihan yang terkawal dengan pembukaan yang terhad, pelaburan asing dan mengekalkan kuasa di tangan kumpulan yang rapat dengan elit pro-Castro. Ini adalah bahagian yang paling sensitif. Havana mahukan wang, pelancongan, hartanah, pelabuhan, jalan raya dan pelaburan, tetapi tidak mahu memberikan kebebasan politik yang sebenar. Mereka mahu menerima kelegaan tanpa kehilangan kawalan. Trump tahu tentang ini, Rubio tahu tentang ini dan komuniti Kuba di Miami juga tahu. Sebab itu, pemulangan sehingga 500,000 rakyat Cuba menjadi satu halangan yang tidak menyenangkan. Jika rejim mahu berunding, mereka perlu menghadapi kos kemanusiaan akibat krisis yang mereka cipta. Sama ada Havana menerima tekanan dan membuka ruang untuk perubahan sebenar atau mengakui di hadapan dunia bahawa mereka sendiri tidak mampu menerima rakyat Cuba mereka kembali. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves Global.